Selepas sebulan aku perambah barang PC ni, hari ni kita nak build PC baru. Sebelum tu set up dulu. Tapi build kali ni special sebab aku bersama dengan Brother J, PC by J. ni first time aku pakai AM5. Part yang lain tu aku beli yang biasa je. Tapi banyak barang yang aku beli ni harga luck kau. Dia macam murah. Hasil recommendation dari kawan. Ada pula GPU harga jackpot. Tapi tak ada lawan kali part M.2. Tambah pula Lian Li dia sponsor kat aku satu O11 Dynamic Case, AIO Hydro Shift dan satu PSU Lian Li. So build kali ni aku rasa memang lucky lah. Case ni pun best, airflow bagus. Kat bawah tu ada pre-install reverse fan yang condong sikit. AIO dia pun nampak estetik sebab tiup pump head tu nampak pendek. Sama juga untuk power supply L-shape, so senang untuk cable management. Dan inilah dia hasil build kita. Dan untuk monitor, aku masih pakai monitor yang lama 34 inci. Sama juga untuk peripheral yang lain macam mouse, keyboard, headphone. Nah, yang tu termasuklah kerusi ni, semua dia sponsor. Sebab tu banyak bercukur untuk build kali ni. Kat sinilah tempat aku mencari rezeki dan juga gaming kadang-kadang. Memang rasa lain bak kata Lian Li, feel the difference.